Dia ni akan mengganggu teruk. Kata dihantar oleh tuan dia untuk melihat kita ada serangan-serangan yang bertubi-tubi. Itu bukan dia macam ribut nak hujan. Macam ada sesuatu yang tak elok. Dapat melihat satu angin yang datang tu dapat terus disasarkan terus pergi ke pokok. Hai guys, Assalamualaikum. Bertemu kembali kita di dalam PRG Pod Ruang Gelap. Gelap. So, sedar tak sedar? Balik. Awal sangat. So, Episod ke berapa, Mak El? 11 lah gila. So, sedar tak sedar yang kita berada di kena marah dengan Mak El. Kena makan. Kena marah dengan Mak El. So, sedar tak sedar kita berada di episod yang ke-11 geng. Alhamdulillah kita berjaya. Bersin. Jangan sampai macam tu. Sorry. Okey, Sorry guys. Sorry guys. Tak sengaja guys. Ini adalah spontan guys. Time macam ni pula dah bersin. okey, kami akan cerita. Okey, sejarah sedar tak sedar. Jangan lagi. Okey. Jangan kerut lain. Okey, fokus. So, secara sedar tak sedar, Alhamdulillah, saya rasa happy sangat sebab kita berjaya sampai ke episod 11. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur. Dari korang semua terus memberi sokongan. Yes. Minta maaf sebab ada satu episod kita skip. Semalam sepatutnya kita buat episod 11 sebenarnya. Tapi disebabkan kita ada event. So tak dapatlah kita nak buat. So kita tangguhkan kepada hari ini. So hari ini punya cerita, kita cerita pasal apa ni, Mael? Lambat kita cerita pasal semalam. Kita cerita pasal semalam, geng. Semalam kita berpecah base. Diorang buat base kat tempat lain. Betul. Saya buat kat tempat lain. Okay, tapi lokasi yang sama. Betul. Cuma semasa kita tengah berinteraksi dengan viewer semua dekat TikTok live kita. Hai penonton kat TikTok. Hello. Jangan lupa share, repost. Okay. Saya didatangi oleh tetamu tak digundang, iaitu seekor burung hantu yang sangat besar. Dan agak pelik, burung hantu tu dia terbang, dia mendarat ke tanah terus. Okey, sedangkan kat situ ada pokok-pokok, rimbun pokok yang sangat banyak. Boleh consider kata kalau dia nak masuk tu dia akan accident dululah. Dan maksudnya dia gempuh dululah. Okey, dia gempuh dulu. Tapi dia memilih untuk landing dekat tanah. Kemudian baru dia naik ke pokok tu disebabkan saya suluh. Sangat besar dan juga Mata dia. agak pelik, geng. Agak pelik sebab sebelum dia sampai, saya punya base ada suara-suara yang tak menyenangkan lah. Saya tak mahu nak sebut lah pasal suara-suara tu semua. Suara bagaikan memanggil saya. Dalam beberapa saat lepas tu, muncul entiti tersebut, burung hantu. Yang pada saya tak pernah nampak dekat kawasan tu. Dan dia punya besar dia, Lebih kurang ayam jantan lebih Macam besar pada ayam jantan. Macam ni kan? Lebih besar pada ayam jantan, warna coklat dan mata dia hitam. Mata dia hitam dan tenung saya. Agak pelik untuk, tak tahulah, mungkin saya tak sifat burung hantu macam mana, saya tak tahu. Tapi ada orang tua mengatakan yang burung hantu ni sifatnya dia memerhati. Ada yang kata dihantar oleh tuan dia untuk melihat kita, ada yang kata CCTV dan sebagainya lah. Wallahualam, saya pun tak nak ambil benda tu terlalu serius sangat. Cuma semasa sesi explore yang kedua, semalam kita tak ada buat sesi yang pertama. Yang kedua, saya masuk seorang dulu. Dekat base tempat dia orang, tak ada angin yang kencang. Panas kat base, tak ada angin langsung. Dekat dalam tempat laluan dalam hutan saya tu, pokok ni dia macam ribut nak hujan weh. Dia bukan bunyi kipas, tu bunyi enjin. Apa tu? Bunyi kipas. Tak ada. Okay. So,
semasa saya jalan, angin tu kuat macam nak ribut, macam nak hujan lebat. Dan selepas saya jalan untuk yang pertama, berlaku satu spark. Semalam yang menonton dekat dalam live dapat tengoklah. Beberapa kali saya rasa semalam paling banyak spark api yang dihantar. Betul. Api tu dia macam ni tau. Dia macam lampu jalan. Daripada malap, dia terang. Tu dia bergerak. Dia macam mengejar ke arah kita. Seolah-olah terapung dan mencari sesuatu untuk dituju. Betul. Dan apa yang Bos Wan cakap semalam, pada saya melangkah masuk ke dalam kawasan explore. Saya rasa pelik. Tiba-tiba angin kuat. Kan, pokok belaga sama pokok. Saya kata dah, kenapa dekat base panas ni? Kan, so Mael pun coming belakang saya, dia pun rasa benda yang sama. So saya kata mengemang. Sebab apa, bila Bos Wan ceritakan pasal burung hantu tu, saya sebenarnya agak terkejut. Selama saya berada di Bunga kan, pot kita selalu explore, tak pernah jumpa, tak pernah dengar bunyi. Saya sampai berlari tinggalkan base saya pergi tunjuk video tu kat dia orang. So setahu saya kalau burung hantu ni lah, dia tak akan duduk di tanah. Dia akan duduk di atas pokok tinggi. Susah kita nak tengok dia pokok-pokok yang rendah. So benda tu agak mengejutkan lah. Kena pula betul-betul belakang Bos Wan. Betul. Seolah-olah sedang memerhati apa yang sedang dilakukan. Yes. Betul-betul belakang tu bukan belakang-belakang ujung-ujung sana tak. Betul-betul belakang kita tengah tengok. Burung hantu yang besar, lebih besar daripada ayam jantan tengah tengok engkau. Tak seram ke? Kat belakang. Biasanya kita akan nampak dia kat mana? Atas pokok tinggi tau. Yeah. Dia akan parking kat atas. Memang jarang kan nak jumpa. Ini dekat tanah. Tak, dia parking boleh dengar tau dia punya landing tu. Cukup besar. So, Waalaikumsalam pada yang memberi salam dekat dalam live TikTok kita, live Mael, Abai Wan dan juga live saya Bos Wan. Terima kasih mana yang menonton. Terima kasih juga dekat penonton-penonton kita dekat YT yang masih lagi setia menanti episod-episod terbaru daripada kita. Ini adalah sedikit recap semalam. Dan semalam dia adalah gangguan-gangguan Dia ada yang pelik gangguan. juga sebenarnya. Cuma banyak yang kita deny. Tapi kita ada nampak satu sosok. Muka macam rambut panjang, mata dia bercahaya, bergerak macam ni. Seolah-olah macam terapung. Dia tidak Ni? ada di Hilang. tanah. Dia hilang. Kan? Seolah-olah macam terapung. Betul. Seperti mana yang kita lihat api tu. Betul. Dan burung gagak jangan lupa. Yes. Burung gagak kebiasaannya pada biasanya berada kat bandar-bandar, kota. Jarang kita nampak dengar dan nampak burung gagak ni pada waktu malam. Lagi-lagi kat hutan memang bukan tempat dia. Okey, dan memang saya pun tak pernah nampak pun burung gagak aktif pada waktu malam. Memang tak ada saya rasa tak. Tak pernah. Dia tahu Petanda jugalah. dia macam tak apa nak baik lah. gagak ni common diorang akan jumpa kat tempat-tempat yang lapang. Dia jarang-jarang jarang-jarang akan ada kat hutan. Tapi kalau ada kat hutan ni, bukan saya nak cakap tak ada. Mungkin ada tapi jarang. So tempat yang kita pergi ni, Bukit Bunian ni, adalah salah satu tempat yang tak pernah kita dengar bunyi gagak. And then pelik, benda tu ikut. Bunyi tu ikut. Dia tak jauh. Kalau gagak. Macam ada sekeliling kita. Ya, dia macam mengikut. Tapi kita tak nampak. Kalau burung ni dia betul ke bang? Confirm dekat pokok daun ni kita nampak. Betul. Tapi yang ni tak ada langsung. Tapi itu yang pelik tu. Dia semalam ni lebih kepada benda yang nak menghampiri kita. Satu-satunya yang trigger saya adalah spark api itulah. Itu dia ibarat dia makin lama makin cerah. Kiranya macam daripada jauh dia makin lama makin rapat. Dan ada satu ketika kalau Mael ingat, selepas pokok yang kita kata pokok kiok tu, kita nampak satu cahaya daripada jauh terus tuju betul-betul sebelah dengan Bos Wan. Saya masa tu ya Allah, saya kata ini tegak satu susur yang orang kata nampak sudut yang nampak jelas. Api tu dari sana melayang, tiba-tiba datang satu angin terus. Saya kata ya Allah, ni apa benda sebenarnya ni kan. So, benda ni bukan saja baru lagi semalam. Saya rasa dah berkali-kali, hampir 2-3 kali dah. Dia bukan Betul-betul, first time. Dia bukan first time. Tapi yang macam semalam ni dia lebih ganas dia sikit lebih ganas lah. Dia buat kita bertiga-tiga ni emosi. Untuk dia nak ganggu kita tu, untuk dia nak kenakan kita tu, dia akan kacau emosi kita. Supaya kita ni leka, cuai. Kita lupa dengan selawat-selawat kita macam biasa. Semalam kita rasa benda tu. Memang triggered lah. Sebab satu, yang first kacau is angin. Bos Wan dekat dalam, dia kata angin kuat gila. Kita dekat base tak ada pula rasa angin. Panas, bahang. Dan bila explore, kita dah masuk kat dalam,
keliling kita angin kuat. Bila tanya base pula kata panas. Siap dorang hantar video lagi. Hantar satu shot video. Satu daun pun tak bergerak. Satu kawasan dekat sana tak ada angin langsung. So benda tu dia macam tak tahu secara kebetulan ke ataupun apa ke yang membuatkan kita berfikir. Mungkin korang pun subscriber semua, viewer semua akan berfikir juga. Apa sebenarnya benda tu? Apa benda? Kenapa benda tu terjadi? Kalau korang nak tahu, saya tak tahu benda ni berkait ke apa, tapi daripada episod 1 kita menceritakan benda ni. Kita tak tahu nak cakap benda ni ada kaitan ataupun tak ada kaitan, tapi apa yang kita orang kena ni confirm akan membuatkan korang ni fikir macam apa siut. Korang kan macam geram. Korang kan geram. Benda sama yang korang rasa tu kita rasa. Betul. Kita pun tertanya di mana kesudahan perkara ni. Ya. Dan di mana orang kata benda ni akan berterusan sampai bila. Betul. Sebab kita orang dah penat setiap hari ada saja perkara-perkara yang di luar jangkaan kami. Yang mana serangan-serangan yang bertubi-tubi. Kan? Bukan sekat orang kata serangan daripada lintasan angin yang dengan api. Tapi dengan gangguan-gangguan daripada kita dengar suara-suara yang pelik. Betul. Dan suara gagak tu seolah-olah mengiyakan kehadiran. Tapi bagi saya lah, bagi saya, benda ni dia tak mengganggu saya teruk. Faham tak? Bila saya jalan dengan bersuara dengan Abang Iwan, benda ni akan mengganggu teruk both of them. Dua orang doang. Macam saya ni, Satu korang tahu, korang yang follow up daripada episod 1, korang tahu keadaan saya macam mana. And then Boswan dengan Abang Iwan dia lebih kepada membantu dan same time benda ni tak tahulah terkena ke ataupun apa ke. Bagi saya rasa macam ada sesuatu yang tak elok. Ada something yang tak elok. Cumanya kita masing-masing ni tak nak fikir apa-apa, kita just anggap kita just positif, husnuzon je. Kan? Di balik tabir siapa yang tahu, sebab ramai yang membantu di live TikTok dan juga YT ni, ramai yang membantu. Ramai orang-orang baik yang diberi kelebihan juga untuk membantu kami daripada jauh. Dan dalam masa yang sama, alhamdulillah Allah lindung sebenarnya. Allah telah sasarkan segala serangan yang macam semalam terjadi tu tidak dapat tepat ke arah kita. Dan kita nampak melihat satu angin yang datang tu dapat terus disasarkan, terus pergi ke pokok. Cakap subhanallah. Dia memang lebih kepada nak kenakan antara satu sama lain. Betul. And then but satu benda lah tak boleh kita pelik. Jangan mengalah. Apa pun terjadi, kita kena yakin. Allah siapkan perkara ni, sebenarnya Allah nak meningkatkan keimanan semua. Dan kita kena yakin perkara sihir ni berlangsung. Betul. Dan mereka-mereka yang melakukan sihir ni, dia telah mensyirikkan diri mereka kepada Allah. Betul. Jadi na'udzubillah min zalik, jauhkanlah diri kalian. Andai ada di antara kalian yang mungkin merasakan sesuatu, ingin melakukan tindakan melalui diri sendiri ataupun memuaskan hati sendiri, jauhkanlah. Sebab perkara ni tidak akan memberi manfaat apa-apa. Malah akan memudaratkan kepada korang, kan, akan berdepan dengan satu situasi yang mungkin korang tak akan tahu. Azab Allah itu sangat pedih, geng. Benda ni yang saya boleh katakan setiap ujian yang kita lalui ni, di antara manfaat ataupun satu benda yang pada viewers boleh dapat adalah dari sudut mentauhidkan diri tu. Betul. Kan? Keimanan seseorang tu, perkara gaib ni orang tak boleh nak nafikan. Pasal dia ada dalam rukun iman. Dan perkara sihir ni berlangsung sampai hari kiamat. Kan? Daripada zaman Nabi dulu dah berada. Cuma zaman kita ni, mungkin zaman jahiliah moden lah. So golongan-golongan manusia ni, kalau nak cakapkan, saya kata kalau orang cakap cari hantu ni, manusia ni lebih teruk daripada hantu. Dia macam ni bang. Dia lebih kepada mentaliti. Macam dulu kita tahu benda-benda ni. Benda-benda ni dia akan boleh kenakan kita. Tapi sekarang ni dia lebih kepada sifat manusia lah. Sifat manusia. Ada jalan dia dengan cara. Hati manusia. Ini semua lebih kepada dah ke arah manusia. Dia dah tak ke arah macam kita. Dia ada golongan-golongan jin ni masih ada. Dan dia pun akan seperti kita juga akan hari kiamat juga. Dia akan menghadap benda ni. Cuma manusia ni yang mengharapkan jin. Diorang tak mengharapkan Allah SWT. Dia tak mengharapkan Allah yang membuatkan benda-benda macam ni. Cumanya kita tak nak fitnah. Siapa yang tahu, siapa yang lalui, siapa yang kena, diorang je yang faham. Apa yang perlu kita ingat sekarang ni,
Kita cuma Hmm. perlu berserah pada Allah. Betul. Apa pun kebaikan yang Allah hadirkan, apa juga ujian tu, sebenarnya kita kena ingat sakit tu atas kita diuji atas sakit tu pun atas apa? Mungkin penghapusan dosa kita. Betul. Maka yang kedua, di sebalik ujian tu sebenarnya nak meyakinkan kita, nak meningkatkan Betul. imanan kita bahawa setiap apa yang Allah bagi ni, kau kena percaya. Setuju. Perkara-perkara ni mesti akan ada satu balasan. Ya. Kifarah itu pasti, kifarah is real. Dia tidak akan kata, wah kau buat baik, kau dapat jahat. Tidak. Ya. So, kita lalui perkara ni dan kita tidak perlu tahu siapa pun yang melakukan, just kita redha je. Mudah-mudahan bos Wan settle lah, sembuh. So, okey. Okey. Ya, Abang Iwan kata Farah nak tahu. Farah? Tadi kata? Bukan Kifarah. Farah. Oh, okey. Bukan Farah. Okey. Farah, Kau punca lah. Okey, saya selit sikit lah apa benda yang tadi Abang Iwan dan juga Mael cakap tadi. Dia macam ni kan, kalau kita selalu meletakkan segala benda silap ataupun kegagalan kita letakkan ataupun kita tunding kepada orang. Alah disebabkan orang ni lah, disebabkan orang ni lah, sebabkan orang ni lah, aku macam ni, aku macam ni. Sebenarnya dia biasa je. Sebenarnya engkau sedang menunding diri engkau sendiri. Kan? Engkau sebenarnya frust dengan diri engkau sendiri. Okay? Macam saya senang kan? Saya ambil dalam apa bidang saya sama dalam bidang saya dalam TikTok ke, dalam yang kat luar ke. Kalau saya gagal dekat luar, contoh saya ambil dalam bidang sukan saya seorang pemain hoki. Siapa yang masuk pertandingan tak nak kalah, tak nak menang, mesti yang nak menang. Okay? Tapi kalau kita rasa kita dah buat yang terbaik, tapi ada orang yang usaha dia 10 kali ganda lebih baik pada kita. 10 kali ganda. Kita dah rasa kita buat all the best dah ni, tapi kita tak tahu perancangan orang lain, rezeki orang lain lebih bagus Allah aturkan. Sebab sampai waktu dan ketikanya tu memang rezeki dia. Engkau buatlah macam mana pun kau buat, sampai ketika dia punya, tetap dia punya. Tak berganjak seinci pun ke depan, seinci ke belakang, takkan berganjak. Sebab dia layak untuk dapat sampai waktu tu. Okay? Jadi jangan pernah kita ini pengajaran untuk kita semua geng, pengajaran. Okay. Kita nak iri dengan orang tak ada masalah. Tapi bukan iri dengan negatif. Iri dengan positif. Bila kau iri dengan positif, kau akan dapat benda positif. Kalau kau iri orang dengan negatif, yes, mungkin kau akan nampak best power. Tapi dalam diri kau tahu, kau loser. Dalam diri kau tahu. Nampak dekat luar, nampak gah. Tapi dalam diri kau tahu. Kau sendiri tahu kau sedang menipu diri kau sendiri. Kau tak boleh tipu orang lain. Diri kau sendiri kau tak boleh tipu. Orang lain boleh kau tipu. Tapi dalam diri kau sendiri, kau takkan boleh pernah tipu. Kau gagal. Okay? Jadi, saya suka lawan dengan diri saya sendiri. Betul, saya akui gangguan tu ada. Tapi saya suka lawan diri saya. Kan, kalau saya nak minta simpati dekat viewer saya, kan, disebabkan benda ni, viewer saya majoriti tahu. Majoriti viewers yang tengok, untuk penonton-penonton dekat YT ni, tahu condition saya. Bos Wan, suka rehatlah Bos Wan. Rehatlah, tak payahlah pergi sini, rehatlah. Tak, saya lawan. Kan? Sebab apa? Kita perlu ada sifat fight balik. Betul, dia dah tahu tak sihat, kenapa teruskan? Saya nak cari rezeki. Saya cari rezeki, Mael cari rezeki, Abang Wan cari rezeki. Kalau saya ikutkan tak sihat, berapa bulan tak sihat tu? Kalau ditakdirkan setahun, takkan setahun saya nak berehat. Betul? Kalau kita ikutkan tak sihat ni, ikutkan badan kita, kalau 2 tahun, takkan 2 tahun kita nak duduk diam. Betul. Jadi kita kena lawan balik. Lawan balik yang menunjukkan kita jangan pernah nampak down. Yes, kadang-kadang kita down. Dan saya tak pernah minta pun kat viewer saya, geng, tolonglah saya geng, saya tak larat nak jalan ni guys, saya tak larat nak ni. Pada saya simple geng, kalau saya tak larat, saya tak buat live. Saya akan cuti. Saya akan cuti. Bila saya buat live, kan, saya sakit ke, saya demam ke, apa pun condition saya, dan saya bersedia untuk buat bila saya live. Bermakna saya bersedia, kau willing untuk tanggung benda tu. So tak ada isu, tak ada alasan untuk kau bagi kepada penonton. Okay, contohnya, macam yang semalam, bunyi gagak, dia ada dua pelik tau geng. Burung hantu datang, tiba-tiba gagak sampai. Dua benda. Kau fikir balik geng, benda ni tak logik geng.
untuk burung hantu turun dekat tanah, yes boleh, tak ada masalah pun, benda tu boleh berlaku. Tapi masalahnya, kenapa betul-betul belakang aku dia macam burung hantu yang dibela? Maksud aku ada tuan. Geng, saya tengok depan mata saya sendiri, geng, lawa geng burung tu. Burung hantu tu yang sangat besar, lebih besar pada ayam jantan. Lebih besar. Dan lepas tu burung gagak sampai, geng. Diorang nampak ada 4 ekor burung berkeliling dekat tasik. 4 ekor. Apa tanda tu? Saya sampai nak husnuzon pun tak boleh lah, geng. Kita kalau boleh tak nak lah bersangka buruk kan. Kita nak cubalah sehabis baik tu, mungkin kebetulan ataupun mungkin nak hujan ke ataupun dia share makanan ke. Tapi agak pelik lah, mana ada burung gagak terbang malam-malam weh. Tak ada. Bukan habitat dia pun. Belum lagi kita cerita pasal api yang bergerak cuba serang kita tu. Korang sendiri tengok, pergerakan api tu tak logik langsung. Pergerakan api tu tak logik. Dan daun yang terbakar tu membentuk tulisan. Takkan saya pula tulis kat daun pokok tu. Setiap kali daun yang dibakar tu, dia mengeluarkan bentuk tulisan. Jadi dekat situ, logik tak boleh pakai. Logik tak boleh digunakan kat situ. Sebab dia luar pada logik. Ini kita panggil paranormal. Perkara-perkara yang di luar batas normal manusia. Ni paranormal. Bukan paranormal ni pasal hantu. Bukan. Paranormal adalah perkara-perkara yang tidak normal pada pandangan mata manusia. Pada pandangan kita. Kau tengok daun tiba-tiba ada tulisan. Dekat daun tu terbakar, ada tulisan. Tak normal. Itulah paranormal. Paranormal adalah benda-benda yang tak normal pada kotak pemikiran manusia. Bukan paranormal tu hantu. Bukan. So, saya nak korang dekat dalam ni, penonton saya, penonton Abayuan, penonton-penonton dekat YT semua, kita cuba, bila kita ada sesuatu berlaku terhadap diri kita, kadang-kadang kita kena realise balik. Adakah kesilapan-kesilapan kita yang lepas? Kan, kita manusia biasa. Kadang-kadang memang tak lepas pun buat silap. Tapi, bagaimana kau handle kesilapan tu untuk tidak menunding kepada orang lain, itu perbezaan kau dengan orang lain lah. Kan? Saya mudah saja guys, saya mudah saja. Saya boleh berbaik dengan sesiapa pun. Okay? Saya boleh ikut rentak sesiapa pun. Okay? Tapi kalau satu rentak tu telah pincang, saya takkan pergi kat rentak tu. Saya akan stay dekat rentak saya dan kau kena ikut rentakku. Aku takkan ikut rentak orang untuk bagi nampak macam best, tapi kenyataan dia tak best. Okay? Jadi kenapa korang nampak hari ni adanya Mael, ada Abang Wan, kenapa adanya Boy dekat sini? Ni bukan pasal collaboration ni ataupun gabungan ini gabungan yang untuk membuktikan saya siapa, tidak geng. Saya siapa tidak. Mael dia ada kekuatan dia. Okay? Abang Wan ada kekuatan dia. Boy ada kekuatan dia. Dan saya yakin mereka ada kelebihan masing-masing. Terutamanya Abang Wan, Boy dan Mael. Cuma mereka mengukur keupayaan mereka dengan view, dengan task. Kalau kau mengukur daripada situ, gagal. Kau duduk dekat level ataupun dekat task 10K, itu proses. Bukan gagal. Kalau kau tanya aku, bukan gagal. Kau duduk dekat view 500, itu proses. Bukan drop. Aku tak pernah nampak benda tu drop. Sebab aku pernah duduk dalam proses tu. Jadi aku anggap benda tu adalah proses. Satu hari, geng, saya doakan geng. Satu hari saya doakan, even saya ada ke atau tak ada pun dengan diorang, saya sangat-sangat nak tengok. Nak tengok yang mana, bila saya jalan dengan diorang, view diorang 5,000, view Mael 5,000, view Boy 5,000, view saya 5,000. Semua sama. Saya nak sangat tengok benda tu geng. Tapi saya cakap, satu hari nanti korang akan dapat. Yakin. Percaya dengan komuniti korang, insyaAllah korang akan dapat benda tu. Bayangkan, Mael ada view 5,000 guys. Sekarang view dia 500 pun dia dah riak guys. Happy. Oh, happy. Maafkan saya. Minta maaf. Sebab kadang-kadang muka Mael ni susah kita nak tengok. Muka mana tu riak dengan happy tak faham. Susah nak tengok ke susah nak faham? Okey. Susah nak faham Mael. Kenapa kau suka putar belit perbicaraan aku? Geng, Mael cuba play victim guys. Geng, susah nak nampak geng. Kata. Okay, yang saya doakan Mael, Abang Wan dan juga Boy
berjaya dalam apa pun. Amin, amin. Ya. Dan saya minta korang sokong dia orang penonton-penonton. Of course, korang tak boleh minta penonton orang lain sokong host korang. Sebab korang ada penonton korang sendiri. Korang kena build up sendiri. Build up sendiri dan insyaAllah satu hari nanti manis-manis mesti sampai. Okay? Kalau saya pandang view, saya tak ada kat sini kan. Saya tak ada kat sini dengan dia orang. Saya tak ada. Tapi sebabkan aku tak pandang benda tu. Sebab aku tahu dia orang ada something yang dia orang boleh naik. Dan diorang yakin diorang sendiri pun boleh naik walaupun saya tak ada. Dan bukan sebab saya pun diorang naik pun. Diorang memang dah ada kat sini dah. Dah ada kat dalam rumah ni. Cuma diorang tak tahu arah saja. Saya hanya tunjuk arah saja. Okay? Saya doakan Abang Wan, Boy dan juga Maen terutamanya. Satu hari nanti aku nak tengok. Bila aku katakanlah aku dah bersara, aku nak tengok duduk dalam sebagai penonton, korang ada 5,000 view aku tengah tengok. Aku antara orang yang akan tap screen dan share untuk korang. Kalau panjang umur, insyaAllah. Okay. Saya tutup bual bicara malam ini di Pod Ruang Gelap. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini tak ada cerita banyak sangat. Saya lebih kepada nak sharing-sharing saja. Dan insyaAllah penceritaan kita ni bergantung kepada apa yang berlaku setiap kali kita explore. Kalau tak ada apa-apa, kita tak akan create cerita. Kita hanya akan cerita berkenaan apa yang berlaku pada explore malam tadi dan kita akan cerita balik sebab ada viewers yang mungkin tertidur. Tak tengok sampai habis, jadi kita ceritakan dekat ruang podcast. Jadi korang kena tengok dekat podcast. Right, terima kasih. Banyak-banyak. Jangan lepaskan apa ni, kita punya episod sekarang ni ada 11 episod. So 1 sampai 10 telah berada di YT channel. So mana-mana yang masih belum subscribe, tolong subscribe guys. Saya minta jasa baik korang. Boleh bantu promote juga YT channel ni di dalam korang punya story di TT ataupun di korang punya grup, apa-apa grup yang korang boleh bantu. Dan daripada sokongan korang lah kita mampu untuk teruskan lagi podcast ini untuk memberi satu, orang kata mungkin satu manfaat juga untuk perkongsian yang mungkin tak ada tempat lain. So ini adalah satu konsep yang baru pada saya, yang mana kita melakukan explore dan satu gagasan ataupun ulasan apa yang berlaku waktu kita explore tu kita rungkaikan balik di dalam sesi podcast. Betul. Okey, Mail. So macam biasa geng, mana-mana yang belum lagi tengok episod-episod kita yang sebelum ni, korang boleh tengok dekat YT channel Boss Team Empire supaya korang lebih faham. Okay, bila korang join TikTok live kita, korang lebih faham. Okey, macam ni keadaan dia, macam tu keadaan dia. Dan tolong tinggal jejak korang. Mungkin antara korang ni, korang tahu apa nak buat. Okey, dalam keadaan macam ni, dia kena macam ni, apa nak kena buat. Korang boleh share kan? Sebab apa yang korang tolong, alhamdulillah ada yang kita ikut. Dan ini kita sekarang. Kita masih lagi boleh berjalan explore seperti biasa. Kita still kuat lagi hasil daripada doa-doa korang. So jangan predict apa-apa. Kita hanya think positif saja. Itu saja yang penting. Ingat semua yang terjadi ke atas ni kerana izin Allah. Okay? Jangan hukum siapa-siapa. Dan thank you juga kepada sekarang ni kita 8,000 8,000 ada. 8,000 subscriber. Terima kasih korang semua. Walaupun lambat sikit tapi tak apa. Tak Relax, apa. relax, santai. Dia ada progress. Yes. Okay, tak apa, santai. Untuk hari ni saya minta tolong kepada semua untuk promote kita punya YT channel Boss Team Empire supaya lebih ramai lagi subscriber baru. Dan jangan berhenti support kita berempat dan semua. Kita bukan cakap kita berempat saja. Kita tak rushing pun sebenarnya, tapi biar perlahan, Slowly. tapi ada progress. Kalau laju sangat pun takut terkejut sangat. Betul. Ni kan, takut terkejut, kita tak ready kan. Yes. Tapi tak apa. Kita cuba progress, dapatkan next month kita cuba dapatkan 15k dulu kan. So lagi 2 bulan dapat, memang lambat sikit lah. Kalau laju alhamdulillah kan. Laju lah. So seperti yang dijanjikan 30k subscriber. Okay, kita target 30k subscriber dan kami PRG akan berikan sesuatu. Betul. Untuk korang semua. Korang confirm korang akan suka. Saya rasa korang pun tak sabar sebenarnya untuk nantikan benda tu. So kita perlukan sokongan korang secepat mungkin, seramai mungkin. Cuba promote, bantu kami untuk naikkan channel ni supaya tidak ada orang mengambil hasil-hasil kerja kami dimasukkan kepada channel-channel orang yang tak memberi satu manfaat juga pada korang. Sebab apa, tengok benda tu percuma tanpa support kami. Betul. So this is our channel.
gunakan channel kita orang untuk support kita yang bekerja ni guys. So segala podcast daripada PRG ni hanya akan ada di dalam Boss Team Empire sahaja. Luar daripada Boss Team Empire, yang itu korang kena tahu. Sebab tu kita minta korang semua untuk alert, tinggal jejak. Supaya kami semua dapat pantau. Betul. Jangan suka-suka kita berusaha tapi orang curi, orang jalankan orang punya konten. Betul. So tolong fokus gang. Terima kasih banyak-banyak. Saya tutup Bola Bicara di Pod Ruang Gelap dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Pod Ruang Gelap.